Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ini adalah 19 bulan 10 2025. Kita berada di Montaki Kolam Pancing Campsite. So ini pertama kali juga kita pergi tempat ini. So yang anda nampak ini adalah laluan masuk untuk menuju ke campsite kita ini. Okey, selepas anda datang daripada laluan utama, di sebelah kanan kita ini adalah tempat reception dia untuk kita melakukan pendaftaran untuk berkemah di sini. Dan alhamdulillah, yang bagusnya di sini dia ada kedai runcit juga. So kalau anda cari mineral, Maggi, kicap, Panadol, ubat-ubat nyamuk, Apollo rasanya masih ada. Ni tadi pun saya dapatkan Panadol lagi pun masih ada dijual di sini. Rasanya dapur gas pun ada rasanya. So mereka ada sediakan kedai runcit. So kalau bagi anda yang datang belum ada persiapan makanan, boleh beli di sini jugalah. Dan untuk yang ada gerbang tu, itu adalah laluan kita nak menuju pergi ke tapak kemah dan tempat parking untuk kenderaan yang datang. Okey, di sini adalah bahagian tempat parking kereta bagi tetamu-tetamu yang datang nak berkemah di sini. So, keluasan parking ni insya-Allah boleh memakan dalam 15 buah kereta lagi lah. Dan yang satu lagi, di sana ada gerbang. Yang bagusnya di sini dia ada surau. Anda tinggal perlu ke pagar tu siap buka, tapi pastikan kena tutup semula lah, sebab di dalam tu ada ternakan sapi. Jadi mereka tak nak ternakan tu keluar dan mengganggu bahagian tempat parking kereta orang awam lah. Di bawah sana ada surau. So jom kita pergi tengok surau dia pula. Okey, so ini adalah surau yang berada di Montaki Campsite ini, iaitu Surau Al-Azwar Ronalan, Kampung Montaki, Kauluan Ranau. Jom kita tengok bahagian dalam surau ni dulu.
Melon. Tadi Tandas juga ada disediakan, satu tempat bilik mandi dan juga satu tempat buang air. Dan jangan risau, sinki juga ada disediakan. Dan ini adalah kemah kami. Kami menggunakan Kodi 8 dan ini adalah yang berwarna Army Green. Dan dom kami juga kami gunakan daripada Shantrip dan dom ini juga sama warna dengan kemah iaitu berwarna Army Green.
Alhamdulillah, perkemahan kami selama 4 hari 3 malam telah pun berakhir. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.